Okay geng, so hari ni saya nak kongsi rezeki dengan korang. Yang mana ada Touch and Go e-wallet. Korang boleh tengok video ni, nanti ada satu keluar QR, korang boleh scan. Alright, jumlah random. Okay. So kalau korang nak, korang boleh tengok video ni. Nanti bila jumpa sahaja QR tu, korang akan dapat duit daripada situ. Okay, korang scan je menggunakan Touch and Go e-wallet, korang secara automatik akan mendapat duit tu. Alright. So dalam video pada kali ni saya nak bagi tahu kepada korang, okey. Dalam video pada kali ni saya nak ceritakan pasal Shopee Affiliate. Kepada korang yang mana tengok video ni yang belum tekan button subscribe, like dan juga share, sila tekan dulu untuk dapatkan notification ataupun info-info daripada saya. Alright. So hari ni saya nak cerita pasal Shopee Affiliate. Alright. So yang mana baru, korang kena tengok video ni sampai habis. Okey. So dalam video ni kita pergi first pertama sekali korang kena ada Shopee lah. Okay, buka Shopee. Shopee biasa je. Bukan Shopee Affiliate apa bukan. Yang ni Shopee biasa. Okay, korang pergi dekat Mi. Pergi dekat Mi ataupun kepala orang dekat bawah tu. Okay, lepas tu korang scroll bawah, cari Affiliate Program. Okay, korang tekan je untuk mendaftar Affiliate Program. Korang harus tekan daftar dekat sini. Okay, dia ada individu. Alright. Dia ada individu ataupun enterprise. Kita pulang pada korang lah. Kalau korang individu, boleh pakai yang individu lah. Kalau korang jenis ada produk dah, ada kedai, tekan yang enterprise. Okay. Di sini kalau korang pakai yang enterprise, kena letak nama company kena letak nama company. Okay, untuk daftar ni korang kena ada satu akaun yang telah kukuh ataupun satu akaun yang telah di-verification. Contoh macam korang dah buat TikTok Shop ataupun korang dah buat YouTube, korang dah buat Instagram. Okay, korang dah ada nama sedikit, baru korang boleh buat Shopee Affiliate. Kalau korang tak ada nama lagi, korang tak boleh buat untuk Shopee Affiliate. Okay. So korang kena connect dulu akaun korang. Contoh macam korang nak link dekat TikTok ke. Okay, korang tekan X, lepas tu link. Okay, sekurang-kurangnya satu platform lah yang hidup. Okay. So dekat sini saya pause dulu sekejap sebab ada nombor dekat bawah dengan saya punya email. Saya kena tutup dulu. Alright. Okay. Lepas daripada tu, korang boleh tengok dekat sini, kita ada code verification. Alright. Okay, saya pause lagi. Okay. Sekejap. Okay, dekat sini dia ada code verification. Okay, bila korang dah masukkan nombor telefon, masukkan email, lepas tu verification email korang tu valid tak valid dengan TikTok korang. Okay, so TikTok ke YouTube ke sama ke tak? Okay, kalau dah sama nanti dia akan hantar nombor untuk ni lah, KYC dia lah untuk verify korang punya Shopee. Alright. Lepas semua dah settle, korang tekan button right and confirm. Terus hantar. Okay, so hari ni kita pergi dekat saya punya Shopee yang dah siap register lah. Okay, siap dah register. Okay. Sekejap pause dulu, tukar akaun sekejap. Alright. Tukar akaun dulu. Alright, selepas daripada korang dah berjaya daftar korang punya Shopee Affiliate, nanti paparan dia akan bertukar. So ni paparan yang biasa. Okay, lepas tu korang pergi dekat Mi, korang cari lagi Affiliate ataupun Shopee Affiliate ataupun Affiliate Program ke. Okay, terpulang lah. Okay, cari dekat situ. Korang masuk dekat sini, kemudian dia akan keluar paparan macam ni. Okay, untuk komisen saya hari ni, biasalah saya pun pemula juga untuk Shopee ni. Kalau TikTok saya dah lama, tapi dari Shopee saya baru saja hadir. Okay, yang mana belum follow saya punya Shopee, boleh follow saya punya Shopee. Alright, nama Shopee saya adalah Prod. Ataupun dikenali sebagai Pro MJ lah. Okay, korang boleh pergi dekat saya punya Shopee tu. Korang search je dekat atas, nanti akan keluar. Okay, minta tolong follow lah yang mana tengok ni. Okay, so dekat sini, untuk buat video ni, contohlah kalau korang nak jual barang ni. Okay, korang nak jual barang ni. Okay, korang tekan je kamera yang ada dekat atas ni. Okay, korang ambil gambar. Ketak. Okay. Bila dah ambil gambar dekat sini, korang boleh pilih lah barang-barang apa yang korang nak jual. Contoh kan, ni kabel yang sama. Pastikan sama lah. Pastikan sama. Jangan tipu customer. Kalau korang tipu customer, rating kedai korang akan drop. Lepas tu orang tak jumpa korang punya kedai. Okay, pastikan korang punya barang dengan korang punya review tu adalah barang yang sama.
Okey, boleh. Okey, lepas pada tu, dekat sini kita ajar cara tengok commission. Alright. Dekat sini kalau korang tengok ada extra commission 3%. Okey, extra commission tu adalah commission daripada seller. Okey, seller maksudnya commission daripada seller. Kalau korang buat video, korang akan dapat 3% sahaja. Tapi kalau korang share link tu, pergi dekat WhatsApp ke, pergi dekat TikTok ke, so korang akan mendapat satu lagi commission, iaitu daripada Shopee.com. So total korang akan dapat 4%. Nampak? Okay. So barang-barang ni adalah dia tulis dekat sini kalau korang tengok dan korang nampak lah. Okay. Lepas tu kalau korang buat live, korang akan dapat 3%. Okay, tengok atas barang lah. Ada barang commission tinggi, ada barang commission rendah. Okey, korang kena tengok. Pilih betul-betul. Okey. Seperti contoh nanti kejap lagi saya tunjuk barang yang saya dah add. Okey. Ni kalau korang nak add, korang tinggal button like saja. Bila korang like ni bermaksud korang dah letak barang ni dekat dalam korang punya showcase ataupun dalam korang punya bakul lah. Okey, korang like je. Macam saya dah add lah untuk barang ni, saya dah add. Jadi saya pun like lah sebab saya dah ada barang saya kan. Okey, lepas daripada korang add barang tu, baru korang boleh buat video. Macam mana nak buat video? Korang pergi dekat aircon. Pergi dekat aircon. Dekat sini ada Shopee video profile. Okey, korang pergi dekat situ. Dekat sini dia ada live. Okey, dia ada live, dia ada produk, lepas tu dia ada live. Okey, lepas tu ada post. Untuk video commission, kalau yang korang tengok tadi saya jual satu barang kan. Satu barang tadi, mana? Shopee affiliate. Okey, satu barang tu saya dapat satu commission. Daripada video lah. Daripada video ni. Okey, daripada post. Okey, cara nak buat dia simple je. Korang tekan button post. Korang tekan button post. Alright, lepas korang tekan button post, korang record lah macam biasa. Contoh, okey, hari ni saya nak jual produk ni dan bla 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 bla. Contoh lah. Alright, lepas tu korang tekan button next. Okay. Lepas tu korang tekan button next lagi. Kalau nak adjust, korang boleh adjust dia sama macam TikTok. Senang sahaja cara penggunaan dia. Okay, dekat sini ada allow duet ataupun switch. Korang kena off lah. Kalau korang tak nak off pun tak ada masalah benda tu. Cumanya, bila korang tak off, video korang boleh orang lain curi. Contohnya, korang boleh download saya punya video, korang letak link korang, korang dapat commission. So yang buruknya muka saya lah sebabnya korang curi saya punya video. Jadi kalau untuk elakkan daripada si pencuri, korang kena matikan yang hijau tadi tu. Kena matikan. Alright. Kalau nak save dekat device ni, korang boleh on lah. Kalau nak save, kalau tak nak save, tak payah off. Okay. Lepas tu korang tekan add to product. Okay, add to product. Add product ni yang korang cari tadilah. Macam saya tunjuk tadi kabel ni kan. So saya dah ada commission yang saya tunjuk tu. Ni kabel yang saya ambil. Alright. Okay, contohlah dalam commission ni kita boleh tengok lagi. Contoh saya tunjuk tadi paparan untuk korang kan. Live stream dapat berapa, ni kan dapat berapa kan. Tapi tengok atas base of korang punya barang. Contoh macam barang saya jual ni. Alright, korang nampak tak dekat sini? 3%. Alright, dia ada tulis lah dekat sini berapa korang buat. Kalau buat live dapat 3%. Okay, kalau korang buat order ni kan, macam contoh sharing korang dapat banyak ni. Tapi kalau korang share video korang dekat TikTok ke, dekat WhatsApp ke, so korang dapat lebih kurang 4%. Tapi kalau orang tu memang view dia daripada Shopee je, korang akan dapat 3% lah. Okay, faham tak? Okay, so saya tunjuk dulu cara nak add dia. Korang tengok dulu dekat sini. Okay, tekan button add. Okay, lepas tu kalau ada voucher korang boleh on lah. Add on lah voucher. Tapi biasa barang-barang yang mahal lah. Kalau barang yang murah macam ni memang tak ada voucher. Okay, kalau ada korang tekan add lah. Okay, supaya orang yang nak beli tu dia boleh claim voucher. Boleh jadi murah lagi. Senang sikit orang nak beli barang tu. Okay, so kita tekan button done. Okay, selepas tekan button done, nanti dia akan keluar macam ni. Nampak? MC Dodo Data Cable. Okay, so atas ni korang boleh tulis lah apa-apa yang korang nak tulis. Biasa orang akan tulis tentang produk dan korang punya hashtag lah. Ataupun hashtag kedai ke, hashtag macam saya ProMJ. So saya akan letak hashtag ProMJ. Contoh macam tu. Alright. Okay. Lepas tu korang tekan button post. Secara automatik semata sekilat korang punya video dah siap. Okay, korang tekan button post dah siap. Alright. Tapi saya tak nak post lah sebab video ni saya just record biasa je kan. Okay, so saya tak ada post. Saya just relax je. Okay, cancel. Okay bang.
Saya sapu dulu saya masuk balik. Sebab biasa dia nak tanya lah, kenapa kita nak cancel video tu. Biasa Shopee akan tanya. Tapi korang sapu je lah, tak payahlah nak balas dia punya message, betul tak? Okay, masuk balik. Alright, so dekat sini video dah sampai 10 minit. So kalau korang nak belajar tentang macam mana nak tengok barang tu untuk convert sale, barang tu mudah jual apa, kita nantikan di next video lah. Okay, cara nak pengeluaran income dan sebagainya. Okay, kalau korang dah dapat income yang saya letak apa QR tu, yang korang dapat duit, sila komen dekat bawah okay, yang mana siapa yang dapat duit sila komen lah. Kalau tak nak komen tu terpulanglah pada korang. Alright, jangan lupa untuk tekan button subscribe, like dan juga share. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.